1 minit hari ni. Okey, hari ni kes sama, kes aircon kurang sejuk. Biasa orang aircon kurang sejuk akan top up gas. Sebab mereka fikir gas tu hilang. Sebenarnya gas aircon kalau tak ada bocor tak akan hilang. So persona ni kita ada persona hari ni. Okey. Customer ni mengadu dia kata aircon dia kurang sejuk. Jadi bila kita buat beberapa testing tadi kita dapati waft dia ni problem. So bila kita buka, yes. Saya nak tunjuk keadaan spring kat dalam waft dia ni dah berubah bentuk dah. Tak tahu nampak ke tak. Dalam telefon tak berapa jelas. Patut ni baru. Yang saya suluh ni yang baru cantik kan. Okay, ni yang dia punya. Dah lah spring dia berubah bentuk. Dia punya dalam tu hitam. Maksudnya sistem dia dah hitam. Sebenarnya owner ni nak kena tahu dah sistem dia hitam. Sistem dia hitam ni kalau kompresor dia rosak lepas ni memang dia kena tukar full set lah. Jadi kalau siapa ada masalah aircon, check betul-betul dulu. Jangan main cincai-cincai macam ni. Owner nak kena tahu sistem dia dah hitam. Jadi kalau siapa nak check aircon, boleh bawa datang ke Fizi Motorsport Sawi Ipoh. Sebab hari ni saya